Jom pergi harvest with me. Kita jengah Bendy dengan terung. Ya, banyak. Ini ada ni. So alhamdulillah sebakul ni dapat. Basil banyak. Ni pun orang panggil ulam awan katanya. Bendy ada 6 biji. Alhamdulillah Bendy ada 6 biji juga. Lepas tu terung pun ada 3 biji. Alhamdulillah. So ni rezeki hari ni. So jomlah kawan-kawan tanam sekali. Nanti boleh tuai sama-sama. Lepas tu kita masak, kita telan. So jangan lupa untuk follow for next garden harvest, garden adventures and garden tips kan. And I'll see you in the next kebun vlog. Bye bye.